Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman bin Razali dan ini adalah ulasan untuk topik 4 iaitu computer reliability atau keandalan komputer. Dalam dunia moden, hampir semua sektor bergantung kepada teknologi. Sebab itu, keandalan komputer atau computer reliability sangat penting untuk memastikan sistem berfungsi secara konsisten, selamat dan tanpa gangguan. Jika sistem gagal, ia boleh menyebabkan kehilangan data, downtime, kerugian besar dan dalam kes tertentu risiko keselamatan. Keandalan dapat dilihat melalui fungsi stabil tanpa crash, keselamatan data, produktiviti yang tinggi dan kos operasi yang lebih rendah. Dalam sistem kritikal seperti di hospital dan kewangan, keandalan komputer atau computer reliability boleh memberi kesan langsung kepada keselamatan nyawa dan ekonomi negara. Sebagai contoh, kajian kes iaitu paling jelas pada tragedi Boeing 737 MAX di mana kegagalan sistem MCAS menyebabkan 2 nahas besar. Ini menunjukkan betapa seriusnya akibat apabila perisian tidak direka dan diuji dengan teliti. Dalam penggunaan harian kita, dalam penggunaan telefon bimbit seperti Android dan juga Apple, Android memberikan keandalan berbeza mengikut jenama dan model, manakala Apple lebih konsisten kerana integrasi hardware dan software yang lebih baik. Maka Apple pada pandangan saya lebih baik daripada Android. Kesimpulannya, keandalan komputer atau computer reliability ialah asas kepada kepercayaan pengguna dan keselamatan teknologi. Reka bentuk yang baik, ujian yang ketat dan kemas kini berkala sangat diperlukan untuk memastikan sistem benar-benar berfungsi secara selamat.